tumisatid dunya bi'amalil akhirah. Apabila ramainya orang yang membaca Quran, pembaca Quran kamu, orang yang baca, kaki baca Quran ke baca hadis tak kira, hak yang baca ramai, terutama Quran, lagunya, macam-macam qiraatnya, macam-macam gaya turun rendahnya, ramai pembaca kamu. Wa qalla fuqahaukum, kurang, tapi ramai saja baca Quran, tapi kurang orang yang pandai faqih tentang agama. Dia boleh baca aja. Sebab tu saya kadang-kadang saya kritik juga, mengeluarkan banyak ma'had tahfiz bagus, tapi kalau sekadar boleh baca tanpa faham, kita menuju ke riwayat ini. Ramai yang boleh membaca tapi tak faham, kurang fuqaha kamu. Dan akan ramai umara kamu, pemimpin kamu, orang yang nak jadi orang politik ramai. Wa qalla umanaukum, tapi sikit pula orang yang amanah di kalangan kamu. Wal tumisatid dunya bil amalil akhirah, manusia cari dunia dengan menggunakan amalan akhirat. Amalan akhirat tapi boleh dapat dunia. Guna nama agama boleh jadi kaya raya. Maka agama dibentuk menurut kehendaknya, bukan kehendak Allah dan Rasulnya. Agama dibentuk menurut kehendak yang membolehkan dia mendapat habuan dunia. Fatwa dibentuk berdasarkan kehendak orang, bukan kehendak nas. Pandangan agama diberikan berdasarkan kehendak orang, bukan kehendak nas. Ketika itu fitnah akan merosakkan umat ini. Maka apabila kita membaca Al-Quran, kita kenalah tahu bahawasanya inilah tujuan Quran turun, bukan untuk dijadikan jampi serapah ataupun untuk dihias semata-mata, digantung di dinding. Saya tak kata salah, tetapi tujuan asal penurunan Quran ialah supaya kita semua menjadikannya sebagai petunjuk di dalam kehidupan ini. Dan kita hendaklah baca Al-Quran sehingga kepada satu peringkat yang membolehkan untuk kita membezakan antara yang benar dan yang salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Dan Nabi SAW sebut, saya orang marah, kita pun kita sebut juga. Nabi sebut, iqra'ul Quran wassalullah, baca Quran, minta pada Allah Taala. Dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Daud, qabla an ya'tiya zaman, qabla an ya'tiya zaman an-nasu yaqra'ul Quran wa yas'aluna an-nas, qaumun yaqra'ul Quran wa yas'aluna an-nas. Baca Quran, minta Allah Taala sebelum datang satu zaman, satu kaum yang membaca Quran dan minta duit ke orang. Saya memang mengkritik borang pahala bulan Ramadan yang diisi RM5 dan RM10 untuk diberi kepada pembaca Quran untuk menghantar pahala kepada kaum keluarga. Itu semua tidak dikenali dalam agama. Kalau agama boleh dibeli, pahala boleh dibeli melalui borang, selesailah urusan dunia ini. Urusan akhirat dengan cukup dengan siapa banyak duit saja. Tapi ramailah orang keluarkan. Bila kita bagi pandangan, mungkin orang bagi pandangan yang berbeza. Tapi kita kata baca, Nabi kita baca Quran, minta ke Allah Ta'ala. Jangan baca Quran, minta duit ke orang.